Assalamualaikum. Okey, hari ni awak nak cakap sikit tentang pakaian pada musim sejuk. Biasanya kalau kita tengah decide nak pakai jaket apa, kita akan tengok suhu dulu kan. Okey, hari ni suhu 11 je. Okey, tapi sebenarnya jangan tengok suhu je, tengok sekali dengan angin dia. Kalau tengok kat ni apps ni, angin dia 9. Angin 9 ni laju, kuat. Jadi kadang-kadang walaupun suhu 11 je, tapi bila angin 9, pakai wool jacket biasa macam ni, kadang-kadang sejuk juga lagi. So, kalau orang tu tak tahan sejuk, dia mungkin kena pakai puffer sebenarnya. Jadi, macam hari ni awak nak juga pakai wool jacket ni. Jadi, awak decide untuk pakai thermal wear, lepas tu sweatshirt, lepas tu baru pakai wool jacket. Kalau nak pakai puffer, tak payah pakai thermal, pakai sweatshirt dekat dalam saja pun cukup. Okey, dah siap. Ni kalau sejuk, kita tukar gayanya. Yang ini dimasukkan ke dalam. Ini kita buka, kita butang kat sini. Kalau macam itu. Lepas itu, standby lah bawa sarung tangan letak dalam beg. Kalau angin kuat benar, pakailah sarung tangan tu. Kalau okey, simpan balik.